kita juga diajar agar tidak melakukan kejahatan yang panjang. Kejahatan yang panjang ni bila kita menzalimi orang lain. Kita memfitnah orang lain. Kita tuan-tuan mengambil hak orang lain. Itu di antara tuan-tuan kezaliman yang panjang. Tuan-tuan, kita berdosa sepanjang masa. Contoh, ambil hak orang lain. Kita bina tanah di atas tanah orang lain. Kalau itu bukan hak kita, kita ambil hak orang lain, tuan-tuan sedang membina kejahatan yang berterusan. Yang hari-hari dapat dosa. Yang hari-hari tuan-tuan dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil hak orang. Sepatutnya harta tu difaraidkan, tapi tuan-tuan tak faraidkan dengan cara yang betul. Tuan-tuan nak ambil hak orang lain. Kalau orang tu mungkin tuan-tuan dia senang, okey sikit lah tuan-tuan, tapi dia terseksa, dia jadi miskin, dia jadi tuan-tuan ditindas, dia jadi hina tuan-tuan kerana hak yang kita ambil.